Isu yang berlaku di Selangor ni pada permukaannya kelihatan seperti satu benda biasa. Tapi bila kita teliti dengan lebih mendalam, dia sebenarnya melibatkan dua perkara besar yang berbeza yang akhirnya bertembung dalam satu masa yang sama. Perkara pertama ialah satu cadangan dasar. Perkara kedua ialah satu insiden penghinaan terhadap institusi diraja. Dan apabila kedua-duanya berlaku hampir serentak, ia telah mencetuskan satu reaksi yang jauh lebih besar daripada jangkaan. Untuk memahami keseluruhan isu ini dengan jelas, kita perlu kembalikan kepada permulaan. Segalanya bermula dengan satu cadangan yang dikemukakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Kembangan, Ong Siu Ki. Beliau mencadangkan supaya Kerajaan Negeri Selangor mempertimbangkan penggunaan sistem penternakan babi moden. Sistem ini merujuk kepada pendekatan penternakan secara tertutup yang lebih terkawal, lebih sistematik dan bertujuan untuk mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar. Dari sudut teknikal dan pentadbiran, cadangan seperti ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Di banyak negara lain, sistem penternakan moden telah digunakan bagi memastikan industri ternakan lebih tersusun, lebih bersih dan lebih mudah dikawal. Namun dalam konteks Selangor, cadangan ini tidak boleh dilihat secara terasing. Ia perlu dilihat bersama dengan satu perkara yang sangat penting, iaitu pendirian yang telah dizahirkan lebih awal oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sebelum ini, Baginda telah menyatakan dengan jelas bahawa Baginda tidak berkenan jika mana-mana kawasan di negeri Selangor dijadikan lokasi penternakan babi. Pendirian ini bukan sekadar pandangan peribadi. Dalam sistem pentadbiran negeri, Sultan merupakan simbol kedaulatan serta keharmonian negeri. Oleh itu, apabila sesuatu cadangan dikemukakan yang menyentuh perkara yang telah dinyatakan oleh Sultan, maka ia perlu tahapkan kepekaan yang jauh lebih tinggi. Dan apabila isu melibatkan institusi Sultan, ia tidak lagi dinilai hanya dari sudut betul atau salah dalam konteks politik. Sebaliknya, ia dilihat dari sudut yang lebih luas, iaitu sama ada sesuatu tindakan itu mengambil kira adab, menghormati pendirian sedia ada dan menjaga keharmonian masyarakat. Selepas cadangan tersebut dibangkitkan, reaksi politik mula muncul. Beberapa pemimpin telah mempertahankan kenyataan tersebut, termasuk Anthony Loke yang menyatakan sokongan secara terbuka terhadap Ong Siu Ki. Kenyataan ini memberi isyarat bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar cadangan teknikal tetapi telah memasuki ruang perdebatan politik. Di Dewan Undangan Negeri Selangor, isu ini terus menjadi perhatian apabila pihak pembangkang cuba membawa usul untuk merujuk perkara ini ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Namun Speaker Dewan Undangan Negeri Lau Weng San mengambil tindakan menggantungkan dua adun pembangkang selepas isu ini dibangkitkan. Perkembangan ini menunjukkan bahawa isu tersebut telah meningkatkan daripada perbincangan dasar kepada konflik politik yang lebih terbuka. Namun begitu, apa yang benar-benar mengubah keseluruhan keadaan bukanlah perdebatan politik itu sendiri, tetapi satu insiden lain yang berlaku di media sosial. Satu hantaran yang mengandungi imej suntingan yang dikaitkan dengan Sultan Selangor mula tular di internet. Imej tersebut dianggap menghina dan mencetuskan reaksi yang sangat kuat dalam kalangan masyarakat. Pihak berkuasa kemudian bertindak dengan segera. Seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan berhubung hantaran tersebut. Kes ini disiasat di bawah undang-undang termasuk Akta Hasutan, Kanun Kesiasaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini menandakan satu perubahan besar dalam isu ini. Daripada perdebatan dasar dan politik, ia bertukar menjadi isu penghormatan terhadap institusi diraja. Untuk memahami isu ini dengan jelas, kita perlu bezakan dua perkara utama. Pertama, cadangan dasar. Kedua ialah tindakan menghina Sultan. Kedua-duanya adalah perkara yang berbeza. Namun apabila berlaku dalam tempoh masa yang sama, ia telah mencetuskan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Dalam konteks Malaysia, institusi Sultan bukan sekadar simbol, ia merupakan tonggak kepada agama, kedaulatan negeri dan kestabilan masyarakat. Oleh itu, sebarang tindakan yang dilihat telah menghormati institusi ini akan mendapat reaksi yang sangat kuat. Dalam situasi ini, yang menjadikan keutamaan bukan sekadar perbezaan pandangan, tetapi bagaimana sesuatu isu itu diurus dengan penuh tanggungjawab serta menghormati kedudukan institusi diraja. Apa yang berlaku juga menunjukkan bahawa media sosial mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Satu hantaran sahaja mampu mengubah keseluruhan arah perbincangan. Daripada isu dasar kepada isu nasional, kes ini memberikan satu pengejaran yang jelas bahawa dalam masyarakat Malaysia, perkara yang melibatkan agama, institusi diraja dan sensitiviti masyarakat tidak boleh dipandang ringan. Ia memerlukan kefahaman, kepekaan dan rasa hormat yang sangat tinggi. Persoalannya sekarang, adakah kita benar-benar memahami batas antara kebebasan bersuara dan tanggungjawab untuk menghormati institusi yang menjadi asas negara ini?